Saya nak dapat tone yang sama, bukan tone Mahathir Assalamualaikum semua. Kita kembali lagi. Selamat berpuasa. Dok, saya dah lama tak buat video sebab saya puasa. Itu nak menunjukkan bahawa saya puasa. So selama 2 minggu, kat 3 minggu dah rasanya saya tak buat video. So hari ni kita buat comeback balik. Last time saya rasa rambut saya tak macam ni. Sekarang rambut baru, berwajah baru. Chop sini, dia chop sini untuk rambut raya. So hari ni apa yang kita akan buat? Hari ni kita buat video ringan-ringan sahaja. Maksudnya apa? Kita akan buat video proses sebelum kita nak paint. So hari ni kita akan membancuh warna. Bagaimana nak membancuh warna? Benda first yang kita kena ada adalah apa? Hang pedia Farhan mengut. Benda first yang kita nak ada kalau mewarna adalah warna lah. Dah nak warna, takkan perlukan minyak kot, minyak masak. Nope. Dah kita nak bancuh warna, kenalah ada warna. Nak warna kat mana? Belilah. Beli. Jom kita start bancuh. Oh, lupa saya nak bagi tahu yang kita akan buat gambar. Jadi berdasarkan gambar tu, warna-warna yang dominan adalah warna coklat brown. Coklat tu brown, warna brown tu coklat. Kita perlu dapatkan warna coklat, warna orange, warna yellow sikit, yellow ochre sikit dan sebagainya. First of all, kita kena clearkan dulu semua atas meja ni. Sebab bahagian atas meja ni lah kita nak jadikan dia. Oh, stop. Okay. Bahagian atas meja lah kita, bahagian atas meja ni lah kita nak, dia buat sekali lagi. Bahagian atas meja ni lah kita nak jadikan sebagai tempat kita nak apa dia? Mix color. That's right. Let's go ke shot seterusnya. Coklat, kita perlukan warna orange, warna keputihan, warna putih, warna merah sikit. Okay. Susu, why not? Yellow ochre. Dan akhir sekali biru untuk hiasan. Okey, sebelum tu macam biasa kena isi air. Kalau tak ada air macam mana nak mix dia? Kalau ada air ni dia jadi macam ejen pelincir untuk kita punya warna dan boleh buat warna kita tahan lebih lama. Rasa-rasa nak ada shot buah air. No, nampak smart sikit tu ya. Mohon abaikan saja lauk untuk berbuka puasa lagi ya. Oh, penuh sangat. Okay, cun. So, untuk video kali ni dah semestinya kita nak bancuh colour sahaja. Jadi, kita tak memerlukan brush anasir ini. Oh. Farhan minta sekali lagi. Okay. One more time. Sudah, okay? Sudah. Simpan brush. We don't need them in this video. Jadi kita perlu wrap sikit lah sebab kita tak mau potongkan meja ni. So kita kena wrap sikit. Okay, kita wrap kat bahagian tengah-tengah sahaja. Okay. Macam plastik hitam time Ramadan. Macam apa saya duduk beli dulu lah. Gurau. Okay. Boleh lah. Walaupun dia tak smooth sangat. Boleh lah. Mulai video sekarang ni, kita akan ada 2 angle. Satu angle daripada angle sini dan satu lagi angle sini. Ini saya pakai iPhone 17 Air 512 lagi warna putih. Cloud white dengan casing. So angle ni adalah angle tu adalah angle untuk kita memudahkan nak nampak lebih clear. Sebab kan saya pakai kamera ni dia nampak cinematic sikit. Yang tu dia nampak lebih clear sebab iPhone kamera dia tidak pernah menipu. Jadi painting yang saya nak buat ni adalah painting yang telah dipadam
dan mahu diganti dengan painting baru. Dia sama macam kan, jangan takut untuk padam kenangan lama. Sebab sesuatu yang baru boleh menggantikan dia dengan lebih elok. Itu dia ayat. Itu pun tanpa kita sedar ada satu metafor. Metafor dalam painting ni adalah satu konteks yang paling kuat sekali. Sebab kita boleh ubah sifat yang ni dekat sifat yang lagi satu. Seperti contoh bunga kan, tapi kita nak menggambarkan bunga itu adalah sebagai diri kita. Itu metafor. Kita menggantikan sifat dia dekat sifat kita. Contoh, itu contoh lagi. Banyak lagi contoh. Itu adalah salah satunya. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan sekarang. Okay, so first saya nak buat yang warna coklat ni dulu. Sebab warna coklat ni adalah warna yang sangat dominan. Warna coklat, so saya ambil warna coklat lah. Warna apa lagi dia? Warna coklat lah. Aduh. Okay. Warna coklat kita nak gunakan banyak, so kita letak sahaja banyak-banyak. Okay. Sekejap. Alamak, siut tu. Dan warna coklat ni saya akan letak dulu warna-warna yang kita nak campur. Susu sikit. Okay, warna biru sikit. Alah, merah sumbat dah. Sumbat lah. Merah sumbat. Buat sakit hati je. Okay. Sikit. Alright. Okay, warna coklat ni campur warna kuning sikit. Okay, tengok cara mix dia. Okay, nampak dia cerah sikit. Tanpa kita memasukkan warna putih pun. Kuning boleh diganti sebagai warna nak mencerahkan sesuatu warna. Dan kita ambil sedikit susu, campur sikit. Okay, setelah selesai, kita masukkanlah ke dalam ini. Kita masukkanlah ke dalam bekas color kita. Okay, tak dia settle untuk warna pertama, warna coklat. Sekarang kita nak warna coklat yang lebih cerah pula. Warna coklat yang sama. Kali ni kita ambil warna susu banyak, kuning banyak, dan kita mix. Tengok, kita mix dia. Tengok saya mix dekat atas warna coklat juga, sebab saya nak dapat tone yang sama, bukan tone Mahathir Dia dah jadi warna tona kulit dah tanpa kita sedar. Ini saya boleh letak dekat muka teddy bear tu. Okay, settle untuk warna kulit. Settle untuk warna kulit. So kita letak dekat sebelah dia. Kita letak susah dengan dua kamera ni. Kita letak kat sebelah dia. Okay. Alright. Okay, tutup pula. So sekarang kita nak buat warna tapi yang lebih gelap. So kita nak buat warna coklat ni. Tapi lebih gelap. Jadi kita letak sini biru. Merah sikit. Okay, dan dia akan menjadi sebuah warna yang gelap. Seutas warna yang gelap. Okay, nampak? Dia akan jadi warna biru yang lebih gelap. So, itu adalah warna biru yang dicampur dengan coklat. So, saya rasa saya akan campur lagi dengan coklat. Okay, brush ni. Okay, brush dah. Palette knife ni, basuh dulu. Basuh dulu lah. Kotak kan? Okay. Kita ambil lagi warna coklat. Kita letak balik kat tepi. Sebab warna biru ni, dia dah hilang dah warna coklat ni. So, kita nak bagi ada balik warna coklat. Kita campur je. Okay. Kali ni kita nak mix warna orange untuk bahagian teddy bear dia tu. Tapi, warna yang kedua. Warna yang sederhana cerah. Okay. Warna ni kita ambil coklat campur dengan orange sikit. Okay, warna ni kita letak dulu dalam ni. Kita letak dahulu. Kita dah ada berapa dah sekarang shade. Kita satu,
Kita dah 1, 2, 3, 4, 5. 5 colour dah kita dah ada. Kita cerahkan orange tu lagi, okey? Kita cerahkan lagi. Ni guna susu sikit untuk bagi highlight. Okey. Putih sikit, goncang-goncang dulu. Dan putih sikit. Okey. Ini adalah bahagian highlight pada monyet itu. So untuk bahagian highlight kita letak kat dalam ni. So okey. Itu dia warnanya. So untuk seterusnya kita buat warna untuk punch. Kalau kita nampak punch ni, dia warna dia seakan-akan hitam, ada kebiru-biruan sikit, dia ada peach sikit. Peach kita dah ada dah, jangan risau. Jom kita bantu. Okey, kita ambil warna biru, letak sikit, coklat sikit. Coklat ni saya rasa kita kena pakai banyak sebab yalah, punch tu besar. Punch tu adalah subject matter yang agak besar. Okey, biru sikit. Lemak banyak sangat. Kita nak campur, nak bagi warna ke hitam-hitaman, ke kelabuan sikit. Kita campur warna coklat dengan warna biru. So dia akan dapat warna yang gelap. Okey, warna ni kita dapat campur warna ni, letak lagi dalam ni. Kita nak mix dalam ni. Okey, so kita dah ada warna. Tak nampak tu. Kita dah ada warna gelap yang sederhana. So yang paling cerah sekali kita taruh warna punch tu yang paling cerah sekali. So berdasarkan warna ini juga, saya letak warna putih. Warna putih nak habis dah. Dah habis. Putih dah habis dah. Okey, tak apalah. Putih dah habis. Kita tak perlu nak ikut sangat warna yang betul sebenarnya. Asalkan dia nampak logik saja. Warna-warna yang kita buat sendiri ni lagi best daripada warna yang kita tiup. Okay, done. And then kita masukkan ke dalam warna. Dan ini adalah warna terakhir kita. Tak mana? Nak tak mana? Letak tepi ni. Letak tepi ni, okay. Letak sahaja. Okey, jadi bila dah settle, baru kita boleh cabut balik menetang ni. Okey, hati-hati yang kena dinding belakang. Okey. Okey. Jangan lupa basuh. Okeylah, itu saya rasa itu sahaja saya punya tutorial untuk tutorial pin pun buat, tutorial basuh tangan pun buat. Aduh. Okey, ingat 7 langkah dalam basuh tangan. Cuci macam ni, okey. Alright, tangan kita pun sudah bersih. Okey, jadi itu sahaja video untuk hari ini, cara untuk membancuh warna. Kita dah ada berapa warna kita dah bancuh tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 color. Untuk painting ni, InsyaAllah saya akan buat dalam masa terdekat. Sentiasa nantikan video-video saya, okay? On notification bell. Nak saya onkan sendiri ke? Okay? Tapi Dayat tadi kan ambil ayam macam tak guna je. Siapa cakap tak guna? Ni aku letak dalam ni. Hampa bukan nampak pun. Okay? Guna, okay? Jangan risau. Kena guna.